Baiklah, sikap gigih sesetengah individu membantu penduduk yang sedang dilanda musibah ketika ini sememangnya patut kita contohi. Mereka ringan tulang tidak mengira waktu, bahkan selalu tiba awal ke lokasi bencana. Sukarelawan ini tidak mahu diiktiraf. Sebaliknya, lebih ikhlas membantu penduduk dalam kesusahan. Setiap kali banjir melanda, khidmat anak muda di Kampung Alor Madi, Anak Bukit di Alustar ini sentiasa menjadi harapan penduduk untuk membawa keluar mangsa yang terkandas. Mereka menggerakkan bot ke kawasan-kawasan terjejas. Menurut Muhammad Ashraf Rostam Ali, perkhidmatan yang mereka lakukan adalah secara percuma. Inisiatif ini lahir selepas berbincang sesama rakan bagaimana mereka boleh membantu penduduk setiap kali paras air Sungai Kedah meningkat. Jadi mana hak nak pindah tu kita bawa keluar kan. Orang tua-tua apa semua kan. Betul macam ada orang bagi bantuan ke apa, kita hantar masuk dalam, bagi kat hak siapa yang duduk kat dalam kan. Hak orang-orang hak tak boleh keluar kan. Ada kita ronda masuk. Masa duk ayat duk masuk tu kita tengok siapa ada tak ada bot tu kita tolong. Seorang lagi sukarelawan, Muhammad Fitri Ahmad, sanggup mengeluarkan wang simpanannya untuk membeli bot dan enjin khusus untuk kerja-kerja membantu mangsa banjir. Setiap bot yang digunakan mematuhi SOP ditetapkan pihak berkuasa. Setiap bot tu kita akan sediakanlah jaket untuk mangsa-mangsa yang nak pakai tu kan. Bila jadi apa-apa ni senang. Tu kami akan support tu lah. Kami akan bawa dalam satu bot tu 3 orang. Kami akan bawa ikut keadaan faktor air dalam sungai. Sebab nak bawa lebih-lebih pun tak boleh tu kan. Kita kena ikut dia punya prosedur daripada JPAM, bomba kan. Penduduk menyifatkan usaha sukarelawan ini sangat memudahkan urusan penduduk. Alhamdulillah lah dengan perkhidmatan bot penduduk kampung dan anak-anak muda dapat memudahkan kami untuk keluar masuk kampung kan. Nak beli makanan lah, nak ambil bantai baju apa semua. Dengan ada khidmat mereka ni, senang lah sikit kerja kami. Lega lah macam tu. Setiap hari seawal jam 7 pagi, mereka berkumpul di pintu masuk kampung untuk memulakan tugas sukarela.